3 kelebihan dan 2 kekurangan Owning Metal Deck. Kelebihan yang pertama, Owning Metal Deck ni dia adalah pilihan owning yang sangat murah. So kalau korang mungkin kekurangan bajet untuk pasang owning tapi korang perlukan owning, jadi Owning Metal Deck ni mungkin sangat-sangat sesuai untuk korang. Sebab dia tak mahal sangat pun, dia murah je. Okay, Owning Metal Deck ni ada banyak pilihan warna. Ada warna merah, ada warna biru, warna kelabu. Itu warna-warna yang biasa orang pilih lah. Warna ni korang boleh match dengan korang punya bumbung yang sedia ada. Okay, jadi dia tak nampak pelik kalau korang pasang Owning Metal Deck ni. Itu lagi kelebihan Owning Metal Deck ni, dia lebih mudah untuk pasang. Jadi kalau korang nak owning yang cepat dan pantas, mungkin korang boleh tempah Owning Metal Deck. Contohnya macam baru-baru ni, customer kita orang nak guna untuk kenduri. Dia tempah Metal Deck sebab apa? Sebab cepat siap. Kekurangan Metal Deck pula, dia sangat bising dan juga sangat panas. Dia kan besi kan, so memang kalau tengah terik tu, korang boleh rasa bahang dekat bawah tau. Dan satu lagi, kalau hujan memang tengah lebat, memang boleh kata ada macam ada dandut lah kat luar. Kan, sebab apa? Bunyi dia memang sangat bising. Okay, lagi satu kekurangan Metal Deck ni, dia ada risiko untuk berkarat sekiranya korang menggunakan material yang kurang berkualiti. Tapi benda ni takkan berlaku dengan Iron Guard. Sebab Iron Guard akan menggunakan material yang sangat-sangat berkualiti. Jadi memang tak ada masalah kat situ sebab kualiti kita orang memang sangat-sangat tinggi. Jadi macam nak tempah Metal Deck dengan Glow Zones, Iron Guard, korang boleh klik link kat bio. Nanti kita orang akan WhatsApp korang. Closins, iron guards,